Dia memperlekehkan. Assalamualaikum YouTube, bersama saya Radia Mapping. Okay guys, hari ni aku nak share sikit. Ping nak share sikit kat korang pasal Moda Mocha. Hari tu Lee dah bawa korang pergi event launching. Dia dah cerita sikit pasal spek. Tapi masa tu kita tak ride lagi motor ni. Tapi kali ni kita orang nak buat gila. Tak adalah gila sangat Masih Adalah, benda ni biasa je. Biasa je benda ni. Orang kata motor bawa 4,000 boleh jalan ke motor ni? Boleh ke? Boleh ke? Ni buat pusing-pusing town dia, pusing-pusing kampung je. Orang cakap macam tu kan. Tapi kita buktikan motor ni sebenarnya bukan untuk pusing-pusing kampung dan juga pusing-pusing town je. So, Ping bawa dalam kampung. Lee mostly bawa dekat atas highway. Abang Refi pun dia ada try juga bawa. Betul. So, kita punya route kali ni, kita daripada KL pergi ke Yan Kedah melalui highway, jalan kampung, highway, jalan kampung balik. So semuanya kita rasa. So korang layan video review kali ni. Let's go. Kita nak bagi review yang raw punya, betul-betul daripada Kedah. Sekarang kita ke Arena Berang. Nak cakap pasal fuel consumption untuk Moda Mocha ni. Lee, Ya. Lee berat berapa? Saya berat hampir 90 kilo. Tinggi? Tinggi 174, 175 lah. Sakit lah bawa motor ni? Tak ada lah. Walaupun kita tinggi, tapi seat dia selesa nampak. Empuk. Dia lebar, selesa. Okay, untuk fuel consumption pula macam mana? Fuel consumption daripada Kedah, lepas tu kita masuk jalan dalam. Kita ikut Ipoh, Tambun. Sampai dekat sini, Arena Berang baru kita isi minyak. Total dekat 203.3 kilo. Ni baru top up minyak lah. Ni mileage tadi. Jimat. Full tank berapa? Full tank dia 5 liter lebih. 5 liter lebih kan? Tak ingat lah berapa liter kan. Tapi 5 liter lebih full tank dia yang dekat ni yang memang jimat lah. Pin boleh kata jimat gila. And kalau nak kata kita orang bawa bapak slow, tak ada lah slow. Boleh tahan juga 100 juga speed kita. Lebih 100, kurang 110 lah. 100, 110. So memang bukan mengarut. Okay, untuk pengetahuan korang, video ni kita shoot bila kita orang dah nak balik, dah nak sampai lagi berapa kilometer je kita orang nak sampai lagi. Kenapa kita orang shoot sekarang? Sebab bila kita orang dah bawa motor ni, barulah rasanya layak untuk review motor ni. Bukan apa, sebab orang fikir motor bawa 4,000 apa benda boleh buat dengan motor macam ni? Boleh buat kamu orang terlalu memperlekehkan sebab dia punya harga. Jadi kita pun cuba cari cabaran sendiri. Tak cukup mencabar ni, aku rasa kena pergi Thailand ni. Kasa jadi. Ping bila tengok motor ni kan, benda pertama dalam kepala otak Ping dekat bahagian tengah ni. Memang fikiran Ping macam ni lah, exactly macam ni. Aku boleh letak benda-benda dan benda tu ternyata terjadi. Memang boleh letak benda kat tengah ni. Tada! Kau bayangkan, tank standard dia ni pun dah boleh pergi 203 km. Tapi kalau kita orang dapat motor ni, kita orang nak modify belah dalam ni, nak buat jadi tank minyak lagi. Memang kau ride tak nak berhenti lah cerita dia. Macam Pin punya Y16, kita orang tambah tank besar kan, lepas tu kat luar tambah lagi. Kan boleh ride 600 km tanpa henti. Lepas tu nanti datanglah orang yang kecam, kita ride kena rehat. Benda kau ni. Lee kalau nak tukar, apa benda yang Lee nak buat? Satu, nak tambah speed sikit lah. Bila kat highway risau agak kita nak overtake kenderaan berat tu kan. Kereta tak ada masalah sebab dia memang laju duduk lane kanan, yang kenderaan berat belah kiri. Kita nak bagi ada upgrade dia punya speed sikit. Itu yang pertama. Yang lain-lain nanti kita tambah aksesori. Kita besarkan sikit saiz tayar. Lepas tu nak tambah macam ni juga. Tapi yang ni tinggi sangat. Ni tak cukup tinggi. Dia Kalau ikan-ikan nak tinggi sikit, boleh tampal stiker banyak sikit. Boleh. Boleh sebab ni perspek plastik Yalah. Kita tambah tinggi sikit, ngam-ngam paras kepala. Tak payah tunduk udang dah. Tak payah. Duduk tegak pun dah boleh steady. Tapi bila dah sampai Thailand nanti Ping nak tambah apa tau? Nak tambah bumbung tu. Wiu. So kalau hujan tak payah pakai baju hujan. Tambah lagi satu. Yang kat sini ada keluar bulu-bulu tu. Bulu-bulu rambai. Lain-lain tak ada benda yang kita orang rasa menyampah kat motor ni. Memang best.
Buat motor ni guys, harga dia RM4,000. Jadi duit kita akan ada banyak spare untuk buat macam-macam kat motor ni. So otak pun dah travel macam-macam dah dengan motor ni. Tapi yang pastinya dia memang selesa duduk seorang je lah Ali. Kena duduk seorang lagi selesa. So kena ada seorang sebiji satu Seorang motor. sebiji lah. Dia tak boleh nak naik-naik double ni. Orang kata kalau nak naik double betul-betul kau pergi surau, okey lah. Betul. Short distance boleh lah naik double. Kan, kalau nak pergi long distance tu memang ni motor kau seorang lah. Kau nampak ni macam kau punya katil, kau nampak ni macam kau punya rumah. Semua benda kau punya kat sini, so kau boleh buat benda yang kau rasa kau suka. Ni boleh tambah macam raga ke apa ke kan. Nanti tambah lagi satu power socket charger macam USB port. Betul. Bila dah letak ada raga nak charge pun lagi, charge intercom ke apa senang. Sambil ride boleh charge. Yes. Korang nak charge power bank ke? Ikut korang lah. Tadi ni yang bila dah nak habis minyak tadi. Tadi sepanjang perjalanan ada jumpa satu features. Features dia menarik. Okay, bila minyak korang dah blinking, dia akan naik balik 2 bar tau. And then 2 bar tu lah reserve korang. Selepas blinking dia akan naik balik 2 bar. Korang jangan expect minyak korang ada 2 bar, tak. 2 bar tu ialah untuk reserve saja. First dia blinking, and then dia naik balik 2 bar. 2 bar tu untuk reserve. Lagi satu, dia speed cut. Dari segi speed cut tak kot, dia cut power lah. Kalau korang turun bukit tetap dapat 90 balik. Tapi dia cut power korang boleh pergi 80-85 untuk saving fuel. Guna reserve tu sampai ke stesen minyak. Maybe tu dia punya teknologi dia kot. Teknologi dia. Tapi okey reserve dia. Kita tadi ride dekat 20 kilo. Jauh. 20 kilo reserve dia. Okey, kita dapatkan Uncle Rafi pula untuk cerita sikit pasal teknikal. Okey Uncle. Apa cerita? Bising Bising ah. Right. Apa nak cerita? Sepanjang bawa motor ni, apa yang rasa macam buatkan dia punya wow kat motor ni? Yang wow dia perjalanan tank minyak lah. Full tank boleh jarak, kita tolak reserve lah. Hampir 200 liter. 200 liter, 200 kilometer. 200 liter ke 4 lah. 200 kilo dalam full tank agak satu kejutan lah untuk mesin yang sekecil ini, yang orang selalu cakap waktu mula-mula launching dulu, motor layak pergi surau, pick up anak pergi sekolah. Yang benda-benda remeh lah. Dia memperlekehkan Betul. enjin moda ni. Tapi bagi saya, enjin moda sebenarnya tak ada yang nak dipertikai lah. Enjin dia semua best lah. Dari segi braking system dengan handling dia, ada lah nak kena upgrade handling, ke apa? okey lah. Handling dia memang lighter lah macam basikal. Itu kena gunakan kebijaksanaan kita untuk mengawal motor ni. Untuk dia punya braking, cemerlang tak? Paling suka bila jalan malam, lampu dia Betul. macam kereta mewah weh, cerah. Kita duduk dalam hutan tu lagi. Berkemah kan. Memang suasana gelap, nak keluar pergi kedai, terang. Satu lagi. Lampu belakang dia ni. Tak tekan brake pun dia punya menyala. Terang. Kalau orang sorok belakang memang dia buta lah. Tengok lampu dia asal terang sangat LED kan. Cumanya yang itu minor lah. Itu kena modal sendiri lah. Kita tukar tayar je. Lebarkan sikit, sedap dah. Tapi dari segi package keseluruhan dengan bajet yang dia untuk poket memang cukup lah package dia. Daripada kita bukanlah nak berkempen ke, bukan nak menidakkan yang keadaan sekarang EV kan. Tapi EV memanglah ada motor murah, tapi bila buat jadi breakdown, kita cuit apa? Mana kita reti sangat. Ini wayar-wayar ni. Ini ada masalah, kita tahu dah apa barang nak tukar. Jangan cakap pasal mentaliti orang lagi. Asal barang tu China dia kata semua Lauya. Apa brand sekalipun kalau bawa pakai macam kerah, tak sebut monyet kan, cakap monyet kan ada terasa. Pakai tak bawa motor tak senonoh, rosak lah dia. Janji jaga cantik. Setakat spare part tak ada masalah pun. Spare part motor apa-apa super janji part number betul. Sama je. Itu je. Okey, sambung. Terlupa.
macam ada planning. Ha. Nak jalan jauh lagi kan. Kita merentasi negara. Moga-moga ada bajet. Allah perkenankan. Mungkin ada sponsor yang baik. Support kita, kita jalan. Siapa sangka menatang kecil ni tak boleh jalan jauh. Bos Faiz, ingat. Lu punya motor ini macam, babe. So memang Pink boleh katakan approve. Bukan saja gadis-gadis boleh pakai motor ni, abang-abang handsome pun sesuai pakai motor ni. Ya, kita nak balik. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa share, subscribe, like, komen. RHP channel. Bye. Bye.